Pening Wan Cina. Hari-hari terima customer kata, tak bosan ke dengan AOW? Hari-hari AOW saja. Tak ada rim lain ke? Oh, memang ada AOW saja ke? Tak ada guys. Aku banyak rim ada. Cuma kita belum buat unboxing, belum buat review lagi. Okey, hari ni kita nak unboxing satu set rim yang sama juga untuk Volkswagen, Audi dan Mercedes. Okey, ini adalah rim USA, iaitu Varo Wheels. Okey, so kita buka kotak, tengok rupa rim ini macam mana dulu. Okey, ini adalah model VD06. Okey, VD06 dia punya design lebih kepada Eurostyle sikit. Okey, so kita buka kotak, dah nampak ni. Okey, warna hitam kilat macam hari itulah Wan Cina cakap. Wan Cina suka warna hitam kilat. So kita masuk warna hitam kilat saja. Ada warna lain lagi. Okey, so spek dia adalah 18 kali 8.5 offset 43 guys. 43. 5 kali 113. Nak pasang dekat kereta biasa pun boleh juga. Kereta Volkswagen, Audi dengan Mercedes. Inilah cantik dia. Okey, nak pasang kaliper semua boleh lepas. Okey, memang kualiti rim ni. Okey, kita boleh nampak dari sini finishing dia semua sangat cantik. Cat dia pun cantik. Inilah rim USA. Okey, so kita timbang dulu tengok berat dia berapa, sebab rim ini agak ringan. Okey guys, so inilah berat dia. Okey, baru 8.85 kilo sahaja untuk rim ini. Rim ini adalah floor foaming guys. Okey, so pasang dekat kita performance memang tak kacau. Okey, rim original Volkswagen, Mercedes, Audi semua lebih kurang sama 10 kilo lebih. Rasanya 11, 12 ataupun 13. Okey, sangat berat. Untuk yang ini 18 inci baru 8 point berapa pun dah lupa. 8.85 guys. Okey, so itu sahaja untuk video kali ini. Inilah review kita untuk rim Varo. Okey, banyak rim Varo yang ada di kedai kita belum buat review lagi. Tetapi kalau korang nak cari rim Varo, boleh cari Wan Cina. Ada ready stock dekat Fast Swing Motorsport. Kalau korang suka video kali ini, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.